Saudara, program Rancakan Madani masuk hari kedua penganjuran. Program bukan sekadar menghimpunkan dasar serta pencapaian kerajaan di bawah satu bumbung, malah menyediakan pelbagai tarikan untuk seisi keluarga. Untuk perincian lanjut, langsung saja bersama Khairul Firdaus Khalid. Daus, teruskan. Baik, terima kasih. Saya masih lagi berada di program Rancakan Madani di mana pengunjung telah mula memenuhi kawasan sekitar sejak awal pagi tadi. Dan untuk perincian lanjut mengenai program ini, kita bersama Dr. Mazrina Mohamed Ibrahim Shah, Timbalan Ketua Pengarah Perbadanan Produktiviti Malaysia. Apa khabar, Doktor? Baik. Okey, Doktor, boleh tak kongsikan highlight hari pertama convention? Pada pagi ini kita dah ada 3 forum utama yang mana panelis-panelis figura-figura yang hebat telah pun selesai, dan bagi mereka yang belum sempat untuk melihat forum tersebut, boleh hadir ke auditorium Taza di Putrajaya ini untuk melihat galeri walkabout yang mana akan menampilkan banyak inisiatif reformasi karena birokrasi yang telah dilaksanakan oleh Pejabat Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Okey, Doktor. Boleh kongsikan pengisian program untuk acara kemuncak esok? Esok kita akan ada 2 lagi forum utama, iaitu yang akan menampilkan panelis kita, iaitu Tan Sri KSN sendiri, dan juga forum yang kelima yang akan yang menampilkan timbalan Perdana Menteri sendiri pada esoknya, dan seterusnya yang paling kemuncak sekali ialah pada majlis penutupan yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Okey, Doktor. Ada tak pesanan untuk penonton yang tak hadir hari ini? Okey, yang mungkin tak sempat hadirlah. Malam ni kita ada lagi program. Kita ada juga pesta miau, kita ada kucing, kita ada banyak lagi program-program madani, agro madani. Kita boleh membeli belah di sini, dan juga kita boleh melihat baskers yang banyak ada sampai malam. Dan juga kalau tak sempat juga hadir, boleh menonton di Facebook Perbadanan Produktiviti Malaysia NPC. Okey, terima kasih, Doktor. Saya kira ini sahaja perkembangan yang dapat saya bawakan kepada anda. Teruskan bersama Berita RTM untuk perincian selanjutnya. Kembali ke Angkasa Puri.